Assalamualaikum pahlawan Zaiti 2.0. Gaya baru, cara baru, ikut aku. Warga Waiti, aku nak cerita banyak-banyak. Ini dah first yang doktor cop atas dahi aku. Aku ada panic disorder. Cerita ni sebenarnya panjang lah. So okey lah, nak cerita kat Waiti ni short lah juga kan. Cerita macam ni. Pada first yang aku kena dekat atas flyover tu, yang aku kena psikosomatik, cerita balik, aku kena anxiety tu ialah kan, aku ada agorafobia. Aku dah pergi, aku lupa lah. Boleh tengok lah video aku lepas kan. So PTSD dan sebagainya. Yang paling umum yang doktor sahkan aku, siap ada buku dan kad aku, adalah panic disorder. Kenapa? Sebab aku punya panic disorder adalah sangat tinggi dan aku menggelabah teruk. Sangat teruk. Macam mana teruk tu? Okey, aku cerita pasal flyover tu tadi. Sekiranya aku kena lalu atas flyover, aku boleh lompat. Dan aku pernah lompat atas flyover tu. Sebab apa? Aku nak cari klinik ataupun hospital. Bila aku nampak dua ni, aku rasa macam selamat. Bantuan selamat. Agorafobia lah. Simple. Bila aku pernah makan ubat nama dia sertraline, iaitu ubat depression lah, yang sedia ada yang korang tahu. Ubat yang first yang korang akan dapat selain Luvox dan sebagainya. Itulah percubaan yang pertama. Okay. Side effect yang aku makan sertraline ini, aku kena hot flusher. Macam mana rasa hot flusher ni? Badan kau rasa terbakar. Sangat. Dia, aku tak tahu macam nak gambarkan rasa tu. Tapi boleh insaf bro. Serius, sumpah boleh insaf. Korang boleh insaf rasa panas dia tu. Aku duduk dekat bilik air, mandi bro. Serius, aku tak tipu. So bila aku kena dekat luar, aku terkena bila aku atas jalan. Aku wrong way bro. Aku wrong way bro. Sis, pakcik, makcik, adik, kakak yang tengok, aku wrong way. Dengan menggelabah hanya mengangkat tangan tinggi, Stop bagi laluan untuk aku. Untuk aku sampai ke klinik ataupun hospital. Itu aku punya panic disorder yang sangat-sangat teruk. So macam mana pula aku nak cakap panic disorder ni? Inilah aku nak cerita dengan korang. Ini adalah psikosomatik. Siapa yang tak tahu, tolong tengok video aku balik ataupun pergi buat research mana-mana pun, tak kisah. Psikosomatik ini yang bertindak dahulu, iaitu fight or flight ataupun flight or fight. Tak ingat, lupa. Fight or flight. So aku bagi satu contoh. Dada kiri korang sakit. Umum ini umum. Aku tahu ramai gila yang kena. Dada kiri korang mencucuk. Bila dada kiri korang mencucuk, otak kau akan fikir nombor satu adalah serangan jantung. Simple. So psikosomatik, dada cucuk. Overthinking kau, serangan jantung. Apa yang jadi tindak balas pada badan kau? Panik datang adalah panic disorder. Okay. Bila kau kena panic disorder ni, pernafasan kau dah tak betul. Okay. Oksigen kau dah terlampau tinggi dalam badan. Karbon dioksida kau dah mula kurang. So kau akan rasa macam kau kebas, shaking, sebagainya lah. Kau fikir kanser dan sebagainya. Okay, aku kena ni panic disorder. Setiap bulan aku akan cakap more to 15 or 20 untuk aku pergi ke klinik ataupun hospital banyak kali. Aku pernah duduk di hospital, ambil darah dalam jantung. Bukan dalam jantung, ni macam aku tak sure macam mana dia ambil. Tapi nama dia, doktor kata kita nak ambil darah dalam jantung awak untuk kita check ada sumbat ke apa. So bila kau buat benda tu, keputusan dia 5 jam. Tak tentulah, kalau ramai kau duduklah
6 ke 7 jam. So aku pernah kena sampai 8 jam. Kau tak boleh keluar pada tempat hospital tu. So itu yang aku kena. Memang sangat scary. Tapi setiap bulan aku akan buat macam tu. Pergi check kan. Kebanyakan aku cakap orang kita ni paling kerap kena adalah dada mencucuk. Dan korang akan fikir korang ada dah serangan jantung. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.